Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita perasan tak cara belajar sekarang dengan cara belajar zaman dulu sangat berbeza. Pernah tak juga dengar tentang penekanan peperiksaan vs pentaksiran holistik? Jika tak pernah dengar, maka itulah isu kita pada hari ini yang akan menerangkan mengenai perbezaan ataupun perbandingan antara penekanan peperiksaan vs pentaksiran holistik. Baiklah, kita akan lihat go through sama-sama. Sistem pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan daripada penekanan terhadap peperiksaan kepada pendekatan pentaksiran yang lebih holistik. Macam mana tu? Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perubahan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) dan pentaksiran bilik (PBD) yang bertujuan menilai perkembangan murid secara menyeluruh merangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Namun demikian, walaupun dasar telah berubah, amalan di sekolah masih menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap budaya peperiksaan. Hal ini mewujudkan konflik antara matlamat pendidikan holistik dengan realiti pelaksanaan, khususnya dalam memastikan pembentukan murid yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran dan juga akhlak. Seterusnya, kita akan bergerak kepada analisis isu ini. Analisis isu. Isu penekanan peperiksaan merujuk kepada keadaan di mana pencapaian murid dinilai terutamanya berdasarkan keputusan ujian dan peperiksaan bertulis. Sebaliknya, pentaksiran holistik menilai murid secara menyeluruh termasuk aspek kemahiran berfikir, nilai, sikap dan juga amalan. Dalam amalan semasa, walaupun pentaksiran holistik ini telah diperkenalkan, guru, ibu bapa dan sistem pendidikan masih memberi keutamaan kepada pencapaian akademik berbentuk peperiksaan. Akibatnya, pentaksiran holistik tidak dilaksanakan secara optimum, malah sering dianggap sebagai pelengkap sahaja. Seterusnya, kita akan lihat kepada punca isu ini telah timbul. Bagaimana isu ini telah terhasil dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini. Antara punca utama isu ini ialah budaya pendidikan yang masih berorientasikan peperiksaan. Hal ini berlaku kerana sistem pendidikan sebelum ini lebih menekankan pencapaian akademik semata-mata. Selain itu, masyarakat juga sering menganggap bahawa kejayaan seorang pelajar hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, bukannya dari bagaimana mereka keluar dari sekolah, bagaimana mereka bersikap tingkah laku selain di sekolah. Seterusnya, tekanan daripada ibu bapa dan pihak sekolah turut menjadi punca utama. Ibu bapa biasanya menilai kejayaan anak-anak berdasarkan grade yang diperoleh, manakala pihak sekolah pula lebih memberi fokus kepada pencapaian ranking dalam peperiksaan. Setengah ibu bapa tidak melihat usaha anak mereka dalam mempelajari ilmu di sekolah, tapi mereka melihat result. Mereka lihat keputusan peperiksaan adakah bagus atau tidak. Sekolah pula lebih pentingkan ranking dalam sistem pendidikan, di mana kalau kita lihat jikalau ramai murid yang berjaya, ramai murid yang mendapat keputusan yang baik dalam sekolah tersebut, maka ranking sekolah tersebut akan naik. Selain itu, kekangan masa dan beban tugas guru juga menyumbang kepada isu ini. Guru perlu menghabiskan silibus dalam tempoh yang ditetapkan, sedangkan pentaksiran holistik memerlukan masa serta perancangan yang lebih teliti. Akhir sekali, kurangnya kefahaman tentang pentaksiran dalam kalangan guru juga menjadi faktor yang besar. Setengah guru kurang pendedahan dan latihan dalam pentaksiran serta kemahiran berfikir aras tinggi. Oleh itu, pentaksiran ini dianggap lebih sukar untuk dilaksanakan berbanding dengan ujian bertulis. Maksudnya, jika ada punca, pasti ada kesan ataupun implikasi bagi isu ini. Dari sudut murid, mereka lebih cenderung untuk berfokus kepada hafalan semata-mata tanpa adanya pemahaman dalam ilmu tersebut. Hal ini menyebabkan kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat kurang berkembang. Selain itu, murid juga mengalami tekanan akademik yang tinggi dan penglihatan terhadap nilai serta akhlak tidak diberi perhatian sepenuhnya. Hanya datang sekolah untuk menghafal, untuk
Peperiksaan, dorang tak sekolah untuk peperiksaan, bukannya untuk ilmu yang dorang dapat tu dapat digunakan dengan baik dalam dunia sebenar. Dari sudut guru pula, pengajaran lebih berorientasikan peperiksaan seperti yang saya sebut tadi. Hal ini menyebabkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi terbatas. Guru juga kurang berpeluang untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna kepada guru. Berbeza dengan cara guru zaman kini ataupun cara baru, orang kata. Guru sekarang lebih kreatif ataupun lebih masuk dengan jiwa pelajar. Bagaimana dengan adanya permainan, adanya visual, supaya murid-murid tertarik untuk belajar, dan mereka bukan sekadar ingat, mereka juga dapat guna dalam kehidupan seharian mereka. Manakala dari sudut pembelajaran ataupun PDP, proses pengajaran lebih berpusatkan guru. Aktiviti penerokaan dan pengalaman murid semakin berkurang. Akibatnya, objektif kurikulum yang bersifat holistik tidak dicapai dengan sepenuhnya. Ini sebenarnya silap kerana sepatutnya proses pengajaran ini berpusat kepada murid, di mana murid yang patut diberikan tumpuan yang sepenuhnya, manakala guru hanya pemudah cara, hanya pembimbing, hanya fasilitator yang membantu murid-murid supaya faham tentang pengajaran ataupun pelajaran. Seterusnya, jika ada punca, jika ada implikasi kesan, mestilah ada cara penyelesaian ataupun cadangan penyelesaian. Bila saya akan memberikan beberapa cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan oleh para guru ataupun sesiapalah untuk mengatasi isu ini. Yang pertama, cadangan pertama ialah pelaksanaan pentadsiran autentik berasaskan kebat yang disokong dengan pendekatan berasaskan data. Dalam cadangan ini, guru melaksanakan pentadsiran melalui aktiviti seperti projek, kajian kes, pembelajaran berasaskan masalah ataupun problem based learning (PBL), serta simulasi situasi kehidupan sebenar. Sebagai contoh, dalam pendidikan Islam, murid menganalisis situasi berkaitan akhlak dan seterusnya, mencadangkan penyelesaian atau melaksanakan projek amalan nilai Islam dalam kehidupan seharian. Ataupun mereka juga, guru juga boleh melakukan aktiviti lakonan, di mana guru memberikan contoh situasi kepada murid dan murid melakonkan di hadapan kelas cara penyelesaian ataupun bagaimana isu situasi itu dapat diselesaikan. Pada masa yang sama, guru menggunakan data pentadsiran seperti tahap penguasaan TP, rekod perkembangan murid dan analisis prestasi untuk merancang intervensi serta menyelesaikan pelajaran mengikut tahap murid. Kita tahu setiap murid mempunyai tahap penguasaan yang berbeza. Jadi dan juga cara belajar ataupun cara faham yang berbeza. Jadi seorang guru tidak boleh memukul rata atau pukul rata dengan satu cara pengajaran saja, tapi memerlukan pelbagai cara pengajaran supaya setiap murid menerima ilmu itu mengikut cara mereka belajar. Cadangan seterusnya ialah integrasi teknologi digital dalam pentadsiran. Kita tahu zaman sekarang zaman internet, setiap maklumat di hujung jari. Jadi seorang guru perlu memanfaatkan internet, AI ataupun dunia digital kini dalam pengajaran mereka. Guru boleh menggunakan pelbagai platform seperti Google Classroom, Quizzes, Kahoot serta e-portfolio untuk melaksanakan pentadsiran formatif secara berterusan dan mengumpul evidence pembelajaran murid. Baiklah, cadangan ketiga iaitu pengukuhan latihan guru dalam pentadsiran holistik. Latihan berkala kepada guru dalam aspek pentadsiran autentik, pembinaan item kebat serta teknik pentadsiran efektif perlu diberikan kepada guru secara berkala. Dari sudut pedagogi, latihan ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan membantu guru melaksanakan pentadsiran secara lebih sistematik dan menyeluruh. Dari sudut profesional pula, ia dapat memperkukuh potensi guru, menyeragamkan amalan pentadsiran dan meningkatkan keyakinan guru dalam melaksanakan tugas mereka. Kita akan bergerak kepada refleksi profesional bagi isu ini. Sebagai seorang bakal guru, saya menyedari bahawa peralihan daripada penekanan peperiksaan kepada pentadsiran holistik bukan sekadar perubahan sistem, tapi menuntut perubahan sikap, pemikiran dan juga amalan profesional guru. Guru perlu mengamalkan etika keguruan dengan melaksanakan pentadsiran secara adil, telus dan berintegriti tanpa dipengaruhi oleh tekanan untuk mencapai keputusan peperiksaan semata-mata. Dalam konteks pendidikan Islam, guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai murabbi yang membentuk sasiah murid.
Oleh itu, pentadsiran perlu dilaksanakan secara menyeluruh bagi menilai aspek akhlak, nilai, pendidikan Islam selaras dengan matlamat pendidikan Islam itu sendiri. Sebagai ejen perubahan, guru perlu berani mengubah amalan tradisional kepada pendekatan yang lebih inovatif seperti pentadsiran autentik, penggunaan teknologi dan pendekatan berasaskan data. Guru juga perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme melalui pembelajaran berterusan agar mampu melaksanakan pentadsiran yang berkualiti dan relevan dengan keperluan semasa. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam memastikan pentadsiran holistik dapat dilaksanakan dengan berkesan sekaligus melahirkan generasi yang bukan sahaja jumlah akademik tetapi juga berakhlak mulia dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Sebagai kesimpulan, isu penekanan peperiksaan berbanding pentadsiran holistik masih menjadi cabaran dalam sistem pendidikan walaupun pelbagai pembaharuan telah diperkenalkan. Budaya peperiksaan yang telah lama berakar umbi menyebabkan pelaksanaan pentadsiran holistik tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, khususnya dalam menilai perkembangan murid secara menyeluruh. Sehubungan itu, pendekatan seperti pentadsiran autentik, penggunaan teknologi digital, analisis berdasarkan data serta penekanan kepada kemerahan berfikiran tinggi perlu diperkukuhkan bagi memastikan pentadsiran lebih relevan dan bermakna. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran sehari dengan kehendak pendidikan abad ke-21. Akhirnya, peranan guru amat penting sebagai ejen perubahan dalam merealisasikan pentadsiran holistik dengan mengamalkan etika profesional dan meningkatkan kompetensi diri. Guru mampu melaksanakan pentadsiran yang adil, berkesan dan mampu melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu, kemerahan dan juga akhlak. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.